Apa pula pengorbanan dan mujahadah yang dilakukan oleh orang yang menunaikan solat? Cuba jawab, itu soalan. Maka apa pula pengorbanan dan mujahadah yang dilakukan oleh orang yang menunaikan solat? Cuba jawab, itu soalan. Yang hanya memakan masa beberapa saat tanpa perlu berpenat lelah dan bersusah payah. Zuhur, Allahu Akbar. Berapa minit? 4 rakaat. Katalah 15 minit kan. Ya. Zuhur tak ada orang baca surah Baqarah, surah kan. Haji tadi 3 hari dengan kena pijak, kena langgar, kena macam-macam tu kan ya. Kena potong line ambil wudu macam-macam lah kan ya. Jadi kita sabar. Solat ada tak macam tu? Tak ada. Zakat tadi Kena keluar. kedekut tadi. Solat ada keluar modal solat. Bayar duit air tu lah 5 sen kan ya. Dia tak ada. Puasa berapa saat nahan tak boleh makan solat. Dia bukan sampai 12 jam kan, 15 minit ni. Jadi apa perjuangan kita? Jom sambung baca je. Solat yang hanya memakan masa beberapa saat tanpa perlu berpenat lelah dan bersusah payah, tanpa perlu mengorbankan harta dan jiwa. Tidak lain tidak bukan, pengorbanan dan mujahadah di dalam solat adalah dari aspek rohani atau hati dan fikiran. Kontrol hati, kontrol otak tadi. Itu je mujahadahnya. Tak ada tu, tak adalah solat. Sebab tu dia tolak. Main santai, Allahu Akbar, Allahu berkabira, walhamdulillah. Ni otak dah merayau dah ni. Hati dia berjalan. Otak hati entah ke mana ni. Jadi tak adalah solat. Sebab tak ada perjuangannya tadi. Bertahan hati, bertahan minda tadi tu tak ada. Dia layan ke mana otak dengan hati dia nak pergi. Itulah dia perjuangannya kan, mengawal hati dan minda kita masuk solat. Itu dah khusyuk. Sebab itu dia lanat tadi, siapa tak berusaha tadi celaka dia. Tu. Sebab di situ letaknya solat. Di situ value solat. Orang yang menunaikan solat berusaha sedaya mungkin memahami dan menghayati bacaan-bacaan Tengok dan perbuatan-perbuatan yang dilakukan dalam solat.